Okey, hai semua. Kita terus masuk ke topik kita ya. Kalau anda seorang pelajar universiti, anda mesti faham sangat igawan negeri ni. Macam mana nak strukturkan penulisan akademik supaya nampak gempak dan meyakinkan. Dalam sesi bengkel penerangan kita hari ni, kita akan rungkai rahsia penulisan yang mantap berdasarkan sumber rujukan kita. Semuanya berbalik kepada satu hubungan simbiotik ni. Perenggan mikro anda dan sistem penomboran makro anda. Serius, lepas ni cara anda tengok teks akademik takkan sama lagi. Cuba jujur dengan saya. Pernah tak anda menaip teks panjang meleret, lepas tu rasa macam, panjang sangat blok ni, dan anda pun terus tekan butang enter semata-mata nak bagi teks tu nampak kemas sikit? Itulah salah faham yang paling popular. Kita selalu anggap perenggan ni cuma ruang rehat visual, tapi realitinya tidak sama sekali. Satu perenggan tu sebenarnya bersamaan dengan satu langkah hujah. Ia merupakan satu unit pemikiran yang strategik. Macam anak tangga, bukannya tentang cantik ke tak pada mata pensyarah, tapi tentang macam mana kita nak kawal pergerakan hujah kita. Baiklah, jom tengok sekejap silabus ringkas kita hari ni. Kita ada Selamat datang ke klinik, anatomi hujah, membina kohesi dan aliran, menavigasi dengan nombor, kaedah klinik perenggan, dan akhir sekali menyatukan teks akademik anda. Padat kan? Jom kita mulakan. Jadi, kita terus masuk ke bahagian pertama. 1. Selamat datang ke klinik. Memecahkan tabiat. Di sinilah kita tetapkan corak pemikiran asas sebelum kita mula menaip apa-apa jua tugasan. Okey, perkara paling utama kat sini ialah kita kena ubah cara kita berfikir. Cuba bayangkan perenggan tu macam sel asas dalam tubuh badan penulisan anda. Di dalam sel inilah hujah anda dibina, disokong dan dianalisis hidup-hidup. Kita memang perlukan disiplin intelektual yang kuat untuk kekal fokus tau. Dan satu lagi, mari kita pecahkan mitos ni. Panjang tu tak semestinya berkualiti. Kalau perenggan tu meleret-leret tapi isinya cuma deskripsi kosong, bukannya ada hujah, maknanya sel tu adalah sel yang tak sihat. Persoalannya, macam mana kita nak bina sel yang sihat ni? Masuk ke bahagian 2, anatomi hujah, tahap selular. Kita akan besarkan sikit lensa mikroskop kita untuk tengok betul-betul struktur dalaman perenggan yang berfungsi dengan baik. Anda boleh anggap formula kat sini macam nota rujukan peribadi anda bila menulis. Boleh dikatakan setiap perenggan tu wajib ada 3 komponen utama ni. Pertama, ayat topik. Ini ibarat pintu masuk hujah di mana anda nyatakan pendirian. Kedua, perkembangan. Kat sinilah anda kena kerja keras sikit guna rujukan, data atau contoh yang konkret untuk sokong ayat topik tadi. Dan yang ketiga, penutup atau transisi. Fungsinya mudah je, ia macam jambatan yang mensintesiskan implikasi hujah tu dan terus sambung ke langkah seterusnya. Kalau kurang salah satu daripada 3 ni, hujah anda memang akan tempang sikit lah. Seterusnya, bahagian 3. Membina kohesi dan aliran sistem saraf. Okey, sekarang kita dah ada sel-sel hujah yang sihat, tapi macam mana kita nak hubungkan semua ni supaya pensyarah anda tak kerut dahi bila membaca? Pernah tak anda dengar tentang prinsip maklumat lama ke baharu? Ini sebenarnya satu trik kognitif yang sangat luar biasa. Konsepnya macam ni, anda mulakan sesuatu ayat atau perenggan baru tu dengan mengimbas semula maklumat lama yang pembaca memang dah tahu. Lepas tu barulah anda masukkan idea baharu. Kenapa nak buat macam ni? Sebab ia kurangkan beban otak pembaca secara drastik. Mereka tak payah nak berhempas pulas teka dari mana datangnya idea tiba-tiba tu sebab anda dah sediakan pautan yang logik untuk mereka. Menyambung dari idea tadi, transisi itu sebenarnya sauh logik tau. Ia bukannya hiasan akademik semata-mata. Ramai pelajar ni suka sangat letak penanda wacana macam selain itu atau walau bagaimanapun, sekadar nak bagi kiraan perkataan tu nampak banyak. Tolonglah elakkan buat macam tu. Sebagai penulis, anda kena jelaskan tindakan intelektual anda secara terang-terangan. Beritahu pembaca kenapa perenggan ni muncul selepas perenggan sebelumnya. Jadikan ia sauh yang kuat untuk ikat keseluruhan hujah anda. Okey, sekarang kita nak zoom keluar dari tahap mikro tadi. Bahagian 4, menavigasi dengan nombor. Rangka tulang. Alat makro inilah yang akan bagi rangka atau tulang belakang yang kuat kepada kertas penyelidikan anda. Bila kita buat penulisan yang panjang macam tesis, kita mesti berdepan dengan hierarki idea yang berlapis-lapis. Kat sinilah penomboran tu main peranan sebagai peta untuk pembaca. Nombor utama macam 1, 2, 3 tu adalah untuk hujah teras anda. Untuk sub-nombor macam 2.1 atau 2.2 pula, ia khas untuk poin sokongan. Kalau sistem ni konsisten, ia terus tunjukkan tahap disiplin dan profesionalisme anda. Ia beritahu pembaca yang anda betul-betul tahu kat mana letak duduknya setiap idea tu.
Tapi, ada satu amaran besar kat sini. Pernah tak baca jurnal yang nombor dia melarat sampai tahap 2.1.1.1? Tolonglah jangan seksa pembaca anda macam ni. Hierarki yang bersih memang sangat membantu. Tapi nombor yang berlebihan, ia cuma buat orang makin pening. Sebenarnya kan, kalau anda sampai terpaksa guna tahap sub yang terlalu banyak macam tu, itu satu petanda amaran. Itu maknanya hujah anda tu mungkin dah terkeluar dari landasan dan hilang fokus. Dan sekarang kita tiba ke kemuncak penerangan kita hari ini. Bahagian 5, Kaedah Klinik Perenggan, Masa untuk Pembedahan. Ini adalah tunjuk ajar langkah demi langkah macam mana nak periksa dan rawat teks anda yang bermasalah. Okey, kalau ada satu perkara je yang anda nak tangkap layar hari ini, pastikan yang ini. Ini strategi pembedahan praktikal kita. Langkah 1, buat semakan baris demi baris. Cari dan buang segala bunyi bising atau ayat deskriptif yang langsung tak menyumbang kepada hujah. Langkah 2, uji fungsi perengganku. Adakah ia bertindak sebagai hujah, penyokong atau cuma transisi? Dan langkah 3, yang ni kegemaran saya, ujian transfer. Cuba anda potong satu perenggan tu dan tampal kat muka surat lain. Kalau ia masih boleh dibaca macam biasa dan tak mencejaskan aliran teks, itu maknanya perenggan tu gagal. Ia tak ada ikatan dengan perenggan sekeliling. Anda kena bina semula jambatan hujah tu. Seterusnya, kita beralih ke fasa akhir kita. Bahagian 6, menyatukan teks akademik anda semakan terakhir. Mari kita satukan semua ilmu ni untuk tengok macam mana rupa kertas akademik yang dah siap sepenuhnya. Berdasarkan sumber kita hari ini, inilah rupa sebenar penulisan akademik yang berjaya. Ia merangkumi kesatuan sistemik. Kita mula dengan kejelasan tahap mikro, maknanya ayat-ayat kita bina perenggan yang sangat fokus. Lepas tu, kita gabungkan dengan navigasi makro, iaitu sistem nombor yang akan pandu perjalanan pembaca. Sintesis antara dua elemen inilah yang akan ubah sekumpulan ayat yang berterabur menjadi satu sistem hujah yang persuasif, mantap dan matang secara intelek. Kesatuan inilah rahsia utamanya. Sebagai penutup bengkel kita hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan yang anda kena ingat sampai bila-bila. Lepas ni, setiap kali anda siap tulis satu perenggan, berhenti sekejap, tarik nafas dan tanya diri sendiri dengan jujur. Macam mana perenggan ni menyokong keseluruhan tesis aku? Kalau anda tak boleh jawab soalan tu dengan jelas, maknanya perenggan tu kena tolak masuk bilik pembedahan balik. Mulakan tabiat ubah perenggan anda jadi langkah hujah yang strategik dan saya pasti anda akan nampak kualiti penulisan anda berubah secara mendadak. Okey, itu saja penerangan untuk kali ini. Terima kasih dan selamat menulis semua.